Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Neozito. Ini adalah vlog yang pertama. So today kita nak pergi ke Beyblade 3-on-3 battle dekat AF Collectible. So korang akan tengok lah jenis aku main macam mana kita nak try to tapau semua opponent kita. Dekat sana vibe je, tak boleh cakap lah weh. Memang ramai gila otai-otai, veteran-veteran, semua yang top player dekat situ. So that's why aku pergi ke LF Collectible ni lah. So apa lagi guys, let's go! Okay guys, akhirnya sudah sampai. So kita dah berada di LF Collectible. So dia dekat tingkat 2A kat atas tu. Okay, let's go. Okay. Pandang kanan, pandang kiri. Mari kita tengok pentas. Okay, bawah sini. Ke sini. Okay, collectibles. Jadi 2A. Oh, banyak barang Beyblade aku ni. Korang tengok ni, siapa ni semua nak main Beyblade lah. So this is LF Collectibles. Tu tengok, tu semua geng-geng nak main Beyblade. Hey Ahmad, what's up? Saya tak boleh lah, malam sangat tadi. Game. Hai. Hey, ni gue. Oh, birunya. Tony Broker ke? Oh, pakai baju kerja. Okey. Oh. Okey, Dev. Okey, Dev. Okey. Okay guys, ini combo pertama aku untuk kita main dekat 3-on-3 battle, Bay battle. So Phoenix Swing 360 dengan Low Rush. Yeah. This is an attack type Bay. Second Bay aku sama juga attack type guys. Trino Beat 160 dengan Rush. So this one Bay is also attack dengan Rush. Dia punya attack more control. Okay, now last. Ini aku try something new Wizard Rod 960 dengan Kick. Sekarang ni duk ramai duk try benda ni. So aku cuba dululah. Kita tengok jadi ke tak. Kalau tak menang ni memang aku salahkan beat ni lah. Okay guys, let's go battle. Okay, let's go. Lawan Jackie. Let's go Jackie. Drone Buster, Rush, Dino Beat dengan Rush. Ready, set, 3, 2, 1, go. Wow. Oh, damn. Oh, come back bro. Najib, apa cerita? Pakai baju kerja ke? Bagus tak dia? Dia selalu datang pakai baju kerja tau. Dari office. Dari office lah. Bagus tadi, komitmen lah. Najib, apa combo kau? Combo Weh, Trino Beat 760 Rush. Okay.
Second bay. Phoenix Wing, Ha. 770 kick 7 lagi. with the rod, 360 Hexa. Apa? Ini memang tak nak burst lah ni. Memang tak nak burst. Kau rasa macam mana tadi kau dah go for first round kan? So nak tukar bay ke apa ni? Nak tukar combo tak? Tak ada. Percaya pada bay. Yes. Okay. Alright, good luck. Okay. And let's go. Ui, pakai cincin apa tu? Dah kahwin ni? Ring buff. Ring buff ah? Hoi. 3, 2, 1, go. Shoot. Oh shit. Eh Jim. Yo. Eh, apa combo? Combo. Ah, Combo ini ya. Scorpio 960 dengan 660 Low rush. Hulai. Ini balance ni. Ni pula apa ni? Standard. Standard Combo. Meta combo. Phoenix 360 point. Oh, favorite combo dia. Ni banyak bagi point ni, banyak point. Kita cuba something different. Weh, meta aku ke meta? Wizard rod 760 kick. Kau rasa boleh menang tak? Boleh menang tak? Let's go. Boleh insyaAllah. Okay. Nice. Just a bit update. So aku rasa night ni dia macam tak function sangat lah. So kita tukar dengan normal punya ball full bay, consistent sikit. Alright, itu saja. Menang lah lepas ni. Let's go Jim. Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Oh. That was my strategy all along. Aku tahu dia akan kuatkan kobot. Baik aku kalah dengan ni. Azim Red. Okay. Woo! Pasukan bersatu gerakan kau tak mampu baca Neo Zito Namaga jadi legenda nyata. 不要脸，不要脸。3, 2, 1, go. Do something special, Wizard. Do something special. Something special. Belum lagi. Woof. Alah, tapi aku menang. Okay, so congrats. Third place, Amma. Congrats. Nombor 3. Yeah. 3, 2, 1, go shoot. Okay, thank you guys. Thank you. Woo. Nice. Okay guys, we finally got it. Kita dapat third prize for today. So tak sia-sia kita datang AF. Banyak gak kita lawan tadi. Alhamdulillah menang. So memang happy betul lah. So we won guys. Let's go. Kita akan ada special event on Sabtu kepada sesiapa yang tak mana-mana clan ke apa ataupun dalam mana club. Aku sarankan korang datang sebab it's a good event untuk sesiapa yang new to Beyblade dan nak masuk club. It's a new Zito club, so I welcome all of you yang nak datang, please datang untuk beriakan majlis. Tengok ni. Nanti aku boleh ajar korang macam mana nak menang ni, okay? Alright, let's go! Sinar bintang terangi arena jadi juara.